4 jenis lens yang korang kena kenal bila nak main kamera. Satu hari satu info pasal kamera. Yang pertama adalah kit lens ataupun ada orang sebut sebagai all-in-one lens, di mana satu lens tu kita boleh guna untuk shoot wide angle dan boleh zoom. Maksudnya bila kita guna lens tu dalam event, kita tak perlu nak tukar-tukar lens. Satu lens boleh cover semua. Contoh lens all-in-one ni, contohnya yang ni Tamron 24-70 f2.8. Maksudnya dekat 24mm kita akan dapat wide angle, dan kalau kita nak zoom dia boleh zoom sampai 70mm. Ramai guna lens ni sebagai kit lens ataupun standard lens lah senang cerita. Ada lagi lens yang lain kalau untuk crop body, contohnya 16-50, 18-70, 17-70 dan lain-lain. Yang kedua adalah prime lens. Prime lens ni senang cerita lens yang kita tak boleh zoom. Dia memang zoom dia memang fix dah, dan biasanya aperture dia besar. Contoh prime lens yang paling famous adalah yang ni, 50mm f1.8. Ni antara lens yang saya rasa wajib kita try masa kita mula-mula nak belajar pasal kamera. Sebab dengan f1.8 kita boleh dapat gambar yang sharp, bokeh yang memang comel, dan harga dia tak mahal sangat. Kalau 50mm f1.8G untuk Nikon ni, harga dia rasanya lebih kurang 500 gitu je, ataupun mungkin boleh dapat rendah lagi. Kalau yang 50mm f1.8D mungkin boleh dapat dalam harga 200-300 gitu je. Yang ketiga adalah telephoto lens atau dalam bahasa mudahnya zoom lens. Di mana lens yang kita guna untuk kita ambil gambar zoom jauh. Contohnya ambil gambar sukan, so kita perlukan focal length yang lebih panjang untuk zoom jauh kan sukan. Antara contoh focal length untuk telephoto lens ni adalah yang ni, 70-200 f2.8. 70 ke 200. 70 tu dah zoom dah, dan dia boleh zoom lagi sampai 200mm. Dia bukan 200 meter ya, jangan salah faham. Bukan jarak tu 70 meter hingga 200 meter. 70 tu adalah focal length 70mm ke 200mm. Ada banyak lagi telephoto lens yang lain, contohnya 70-300, 200-400, 400mm, 600mm pun ada. Tapi biasanya yang lebih panjang focal length harga dia pun lebih tinggi. Dan satu lagi jenis lens yang kita boleh try adalah manual lens, ataupun ada juga orang panggil vintage lens. Contoh yang saya ada ni adalah 7 Artisan 35mm f1.4. Lens ni memang completely manual, dia takkan boleh autofocus. Apa yang menarik pasal manual lens ataupun vintage lens ni adalah dia punya efek bokeh belakang tu, dia akan jadi apa yang kita sebut sebagai swirl bokeh. Dia tak berbentuk macam bokeh yang lens biasa, dia bentuk lagi comel lah senang cerita. Kita akan dapat efek gambar yang ala-ala vintage gitu. So dalam banyak-banyak lens ni, yang mana korang paling suka? Cuba komen.